Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat kepada sekalian alam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Taala rahmat kepada semua. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Innama ana rahmatun muhdah." Sungguhnya aku ni adalah rahmat. Maksudnya diutuskan oleh Allah Taala sebagai rahmat dan memberikan hidayah, menyampaikan hidayah kepada masyarakat, kepada ummah seluruhnya. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, kalau kita orang tanya kat kita apa hukum menyambut Maulid Nabi ini, adakah dibenarkan oleh syarak? Maka dalam Quran Allah Taala sebut, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu dalam surah Yunus ayat yang ke-58. Allah Taala sebut, katakanlah bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan kelebihan yang Allah Taala beri, dengan rahmat yang Allah Taala kurniakan. Fabidzalika, dengan kedua-dua perkara tersebut, dengan rahmat dan kelebihan yang Allah Taala bagi, falyafrahu, maka bergembiralah kamu. Maka para ulama mufassir mengatakan bahawa bi rahmatihi itu kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kamu patut gembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara tanda kita gembira dengan Nabi adalah tanda gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kalau orang kata menyambut Maulid Nabi ini bid'ah, tidak ada dalam asal sunnah dan sebagainya, maka kita katakan bahawa beza di antara ahlul bid'ah dengan ahlul sunnah pada zaman sekarang yang sambut Maulid ataupun tidak. Yang sambut Maulid itu ahli sunnah wal jamaah, yang mengikut dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang tidak menyambut Maulid, maksudnya membenci orang yang menyambut Maulid. Tak sambut, tak sempat, tak apa. Kalau tak sambut sebab tak dan, sibuk dengan tugas-tugas yang menyebabkan dia tidak sempat untuk hadir ke dalam majlis-majlis memperingati Nabi SAW, kerana sibuk dengan kerja Islam, tak ada masalah. Ni tak suka tu, benci pula. Kata orang hak buat ni semua bid'ah. Orang hak buat ni semua ahli fisqi wa dalalah. Orang-orang dalil, orang yang fasik dan orang yang ahli dalal. Kalau kata macam tu, maksudnya orang tu yang ahli bid'ah sebenarnya. Jadi kita ni alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kesempatan waktu, dan Allah Ta'ala berikan kelapangan kepada kita, dan Allah Ta'ala beri kepada kita ni hati yang lembut dan hati yang boleh menerima kebenaran. Maka kita menyambut Maulid Nabi SAW. Tujuan kita sambut Maulid untuk apa? Yang pertama, untuk kita kuatkan iman kita, nak teringat balik tentang cerita Nabi SAW. Bukan buat Maulid duduk menari-nari. Kita buat Maulid mengingati Nabi, cerita bab sirah Nabi, macam mana nak ikut Nabi SAW. Jadi kalau orang kata Maulid ni tak boleh buat kerana Nabi tak pernah buat, kita kata bukan dalil Nabi tak buat tu jadi haram. Yang Nabi tak buat bukan bermakna haram. Yang Nabi larang baru jadi haram. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa ma nahaitukum anhu, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mana-mana yang datang daripada Nabi SAW, fakhudhuhu, ambil, ikut, wajib kamu ikut. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Nabi SAW barulah kamu tinggalkan, wajib ditinggalkan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya yang dilarang, bukan yang ditinggalkan oleh Nabi. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma lam yaf'alhu fantahu. Yang Nabi tak buat, tinggal. Nabi kata, Allah Ta'ala sebut yang Nabi larang. Larang ni maksud dengan perkataan, dengan perbuatan Nabi SAW. Nabi tak pula sebut dalam hadis, kata tak boleh buat sambut Maulid. Hanya menggunakan hadis kullu bid'atin dalalah tidaklah memberi makna bahawa perkara yang kita lakukan ini dalal. Perkara yang kita lakukan ini sesat. Kerana apa? Kerana para ulama berdalilkan dengan Al-Quran, bila kita kumpul cerita berkenaan dengan Nabi-Nabi, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita hanya untuk menguatkan iman kita. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat 120. Allah Ta'ala sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Setiap yang kami ceritakan berkenaan dengan anba'ir rusul, cerita-cerita nabi-nabi, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menguatkan hati-hati kamu. Jadi bila kita cerita berkenaan dengan nabi-nabi yang terdahulu, untuk kuatkan hati. Apatah lagi kalau kita kumpul bercerita berkenaan dengan ketua kepada sekalian nabi, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibul Mustafa. Jadi
kita katakan bahawa perkumpulan kita pada malam ini moga-moga mendapat rahmat di sisi Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala melihatnya sebagai satu amal kebajikan dan tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Kita nak buat amalan, kita tak tentu amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Kita semayang, tak tentu lagi Allah Ta'ala terima. Tapi kena semayang lah, bukan maksud tak payah semayang. Dah tahu kata Allah Ta'ala tak tentu terima, tak terima, lepas tu tak semayang terus. Tak tu memang dah confirm tak terima dah. Kena semayang juga, cuma tak confirm terima ke tak, kita serah kepada Allah. Sebab apa? Sebab amalan-amalan kita masih lagi ada ta'aluk. Maksudnya masih ada lagi sandaran kita. Jangan riak. Tak boleh kita riak. Maksudnya tak boleh kalau kita semayang tujuan nak tunjuk ke orang. Tak boleh. Semayang malam, lepas tu bagi tonyong sikit dahi, bagi gelap sikit dahi hitam tu. Lepas tu tunjuk ke orang, abang kata dia semayang malam. Yang tu pun takut jadi riak. Bukan kata tak boleh dahi hitam, cuma bimbang takut jadi riak kepada orang lain. Kecuali kalau orang tu dia selamat daripada perkara tersebut, maka tidak ada masalah. Kalau puasa pun kita tak pasti sama ada terima ataupun tidak. Kalau kata haji pun kita tak pasti sama ada haji kita diterima ataupun tidak. Kerana apa? Kerana bimbang takut-takut haji yang kita buat tadi penuh dengan khalal. Ada banyak masalah. Jadi apa ni, kita tak pasti. Semua perkara tadi tak pasti. Ada satu saja amalan yang ulama-ulama sebut, kalau riak sekalipun dapat pahala. Amalan lain riak tak dapat pahala tu. Mayang riak tak dapat pahala. Haji riak tak dapat pahala. Tengah buat haji pula, orang kawai keliling haji. Tengah duduk tawaf, orang kawai. Pakat kawai dengan apa ni, tentera-tentera kawai pun tak jadi. Sebab apa? Sebab beza dengan orang lain. Pada haji kena sama dengan orang biasa kan. Ni tak nak kena bagi lain pada orang. Jadi yang orang panggil Allah SWT masih lagi tidak sempurna haji tersebut. Tak dapat haji mabrur. Kerana haji mabrur ni haji yang mana bila balik berubah orang tersebut. Ulama-ulama kata dalam kitab, tanda haji tersebut mabrur ataupun tidak, bila balik jadi baik daripada sebelumnya. Ni kalau lagi balik lagi teruk. Pergi haji pakai tudung, balik haji lagi tak pakai tudung, tunjuk rambut ke orang. Rambut palsu pula tu. Nampak sangat kata haji tak diterima. Itu secara zahirnya kita nak hukum lah. Cuma satu saja amalan ulama kata yang kalau buat dalam keadaan riak sekalipun dapat pahala. Apa amalan tersebut? Kata para ulama, berselawat kepada Nabi SAW. Itu satu-satunya amalan yang kalau buat dalam keadaan riak sekalipun dapat pahala. Selawat pada Nabi. Jadi sebab tu kita kata selawat ni daripada siapa yang akan berselawat? Daripada orang yang cinta Nabi. Maksudnya cinta kita kepada Nabi ni diterima terus tanpa ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak masuk syurga dengan amalan kita, berat. Sebab tu bila sahabat mendengar hadis Nabi SAW, seorang A'rabi, Arab Badawi, kampung, datang bertemu dengan Nabi SAW, bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, bilakah akan berlaku kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, anda bersediakah? Hal a'datta laha syai'an? Maksudnya anda siapkankah persediaan yang lengkap untuk nak menuju kepada kiamat? Nak pergi ke akhirat tu dah sedia dah? Yang ditanya bila nak berlaku kiamat ni? Jadi dia kata, ma'addatu syai'an ya Rasulullah, illa anni ahabbullah wa rasulah. Itu je. Aku tak sedia apa langsung ya Rasulullah, melainkan hanya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dua tu saja aku ada. Hak lain tak ada langsung. Maka kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Ataupun dalam hadis yang lain, anta ma'aman ahab. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, bila dengar hadis ni, kami sangat gembira. Sangat-sangat gembira, dan tidak ada perkara yang lebih gembira pada hari tersebut melainkan apa yang Nabi ucapkan. Ini al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Sayyidina Anas, kami cintakan Nabi. Jadi kami yakin insya-Allah pada hari kiamat nanti kami akan bersama dengan Nabi SAW, dengan kecintaan kami yang penuh pada Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, para sahabat Nabi sangat menunjukkan kecintaan kepada Nabi. Kita hanya boleh ungkapkan dengan perkataan. Mereka ungkapkan dengan jiwa dan raga mereka. Kalau sebab tu kata para jahiliah zaman Nabi SAW, orang kafir sendiri, hatta Rustum yang datang daripada Rom, dia pun pelik tengok macam mana sahabat Nabi SAW bermuamalah dengan Rasulullah. Dia kata, aku tidak pernah tengok orang yang lebih hormati Muhammad
Nah, orang yang lebih menghormati Muhammad berbanding sahabat-sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Nah, maksudnya apa dia? Aku tak pernah tengok orang. Aku pergi ke banyak negara, kata Rustum. Aku tengok raja-raja. Aku tengok pembesar-pembesar negara, tapi tak ada seorang pun yang dihormati seperti mana para sahabat menghormati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah, kata Rustum, ludahkan kahaknya ke bumi, tak sempat kahak sampai ke bumi, dah disambut oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing menyapu kahak tersebut di badan. Kahak Nabi jangan duk sama dengan kahak kita. Kahak kita memanglah bini kita pun tak mau. Kahak Nabi, memang Nabi ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, darahnya pun dah beza dengan orang biasa. Jadi jangan duk sama dengan kita lah. Jadi bila saya cerita bab kahak ni, jangan duk kata duk buat ni. Apa kahak? Dia ambil sapu kot badan. Hak tu kita tu kata beza iman kita dengan sahabat. Kalau kita ada waktu tu, mungkin kita komplain macam-macam. Kata apa ambil kahak? Sebab kita ni tak sama dengan sahabat Nabi. Jadi Allah Ta'ala pilih golongan sahabat ni, golongan yang sangat dekat dengan Nabi SAW, dan orang yang terbaik di muka bumi Allah Ta'ala daripada dulu dan akan datang. Itu adalah golongan sahabat Nabi SAW. Baik. Apa yang bezanya? Beza lah. Benda-benda yang ada pada Nabi semuanya beza. Air kencing Nabi berbeza dengan air kencing kita. Lepas tu kalau orang kata Nabi ni sama dengan kita, yang kita nak agung lebih-lebih buat apa? Ada orang kata gitu. Buat pula perkataan-perkataan yang kita kata sangat biadab. Dia kata yang kita nak agung Nabi lebih-lebih. Buat apa Nabi sama dengan kita? Berak kencing serupa dengan kita. Ada penceramah di Malaysia sebut gitu dalam ceramah dia berkenaan dengan Nabi SAW. Dia kata Nabi ni macam postman ya. Ada lagi teruk, Nabi macam postman terus. Dia kata Nabi macam postman. Postman kerja dia hantar surat. Bila hantar surat, sampai surat di rumah-rumah orang tertentu, alamat dia tu, tuan rumah tu nak kena jamu ayak tak? Dekat postman. Orang tanya kan, tuan rumah nak kena jamu ayak? Tak payah jamu, dah memang kerja dia hantar surat. Jadi tak perlu jamu ayak. Mereka kata macam tu juga Nabi. Nabi Muhammad ni macam postman dia kata. Bila hantar surat, hantar wahyu, tu kerja dia. Jadi yang kita nak agung lebih-lebih buat apa? Ni orang panggil apa ni? Orang panggil biadab. Biadab dengan Nabi SAW. Sebab tu para ulama di Mesir, para ulama kita, contohnya seperti Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, menyebut kepada kita dalam kelas, dia kata apa? Kalau kita nak cerita berkenaan dengan Rasulullah, kena letakkan satu peringkat yang lain. Kita berbicara tentang Nabi SAW, bicara dengan bahasa yang lain. Sebab tu jangan sebut Muhammad saja. Sebut Sayyiduna Muhammad SAW. Beza dalam Al-Quran. Kalau cerita berkenaan dengan Nabi Allah Adam AS, cerita bab Nabi Adam, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah wa malaikat, bukan ya, ayat apa? Ayat yang cerita bab cerita Nabi Adam. Wa idh qala rabbukum وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها فيسفك الدماء إلى آخر الآية. Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan Nabi Allah Adam AS, yang mana Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bila diciptakan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata akan buat seorang khalifah di muka bumi Allah Ta'ala yang diberi nama Adam AS. Kemudian Allah Ta'ala pesan kepada golongan malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kami arahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam AS. Semuanya bersujud melainkan iblis. Iblis tak bersujud kepada Nabi Allah Adam AS. Jadi itu berkenaan dengan sujud. Kita nak tanya balik, dalam sujud Allah, sujud malaikat kepada Nabi Adam, Allah sujud tak ke Nabi Adam? Allah sujud tak? Allah arahkan malaikat sujud, tapi Allah tak sujud kepada Nabi Adam AS. Tapi cuba tengok dalam ayat selawat pada Nabi SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Allah sekali. Tadi bab sujud pada Nabi Adam, malaikat dia sujud, Allah suruh. Allah. Dia ingat terputih tadi. Baik, sambung balik. Tengah duduk sedap-sedap terputih. Jadi sopa tengah makan nasi. Nasi habis. Jadi jam.
Jadi boleh dengar semua. Dengar semua. Okey, baik. Baik ada kawan-kawan kat depan ni. Kalau tidak pakai aku cakap seorang-seorang. Baik ada kawan-kawan 5-6 orang kat sini. Alhamdulillah. Kalau tidak saya cakap seorang-seorang pakai jadi serupa tunggu kayu. Dia cakap aku buat lawak seorang-seorang, pula seorang-seorang dan sebagainya. Baik. Terus masuk balik bab. Dengar lah, semua dengar. Dengar. Okey, baik. Tak mana cerita tadi berkenaan dengan Nabi SAW. Beza di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beza di antara sujud Allah kepada sujud para malaikat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kalau tengok dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala sebut kepada para malaikat, qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah Taala arahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi ada satu yang tak sujud, yakni iblis, kerana kerana dia menolak arahan Allah Ta'ala. Maksudnya iblis menjadi kufur dengan sebab tauhid dia yang terlalu konon-konon kuat tauhid. Dia faham? Konon-konon dia kuat tauhid lah, tak mau sembah dekat makhluk. Nak sembah Allah Ta'ala je. Rupanya tauhid dia tadi merosakkan dia. Kenapa? Kerana terlupa dengan arahan Allah Ta'ala untuk mentakzimkan jasad tersebut, yakni Nabi Allah Adam AS. Apatah lagi dalam jasad Nabi SAW. Lebih-lebih lagi kita perlu ta'zim, kerana itu arahan Allah Ta'ala. Dan kalau tengok dalam cerita bab Nabi Muhammad pula, tadi kita kata bila Allah Ta'ala arahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam AS, semuanya sujud kecuali iblis. Nak tanya Allah sujud tak? Allah tak sujud. Allah cuma arahkan malaikat untuk sujud, Allah tidak sujud. Tapi dalam ayat selawat Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi SAW, dan selawat dan salam kepada Nabi SAW. Jadi nanti Allah, ulama-ulama sebut dalam ayat ni Allah berserta dengan para malaikat dan hamba-hambanya yang beriman berselawat kepada Nabi SAW. Berselawat di sini banyak makna. Ada makna selawat di sini maksudnya maghfirah. Allah Ta'ala mengangkatkan darjat, memberikan rahmat kepada Nabi SAW. Jadi banyak makna. Cuma ada ulama-ulama, contoh seperti Al-Imam Nuruddin, salah seorang daripada guru kepada Syekh Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana maqamnya di sebelah maqam Imam Sya'rani. Beliau menyebut setiap kali dibacakan ayat ini, maka dia akan berselawat 3 kali. Pertama, selawat berserta dengan Allah. Bila sebut innallaha wa malaikatahu, dia akan berselawat 2 kali dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk berserta dengan Allah dan malaikat. Lepas tu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, selawat sekali lagi pula. Kerana tu arahan daripada Allah. Arahan daripada Allah pada orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi. Lepas tu dalam ayat ni ulama bincang, wajibkah selawat kepada Nabi ni? Sebagai ulama kata wajib seumur hidup sekali. Bagi ulama kata wajib setiap kali dengar nama Nabi SAW kena sebut SAW. Kena selawat selalu. Cuma pulang pada masing-masing. Hadirin dirahmati Allah, Syekh Nuruddin yang kita cerita tadi, Al-Imam Nuruddin tadi, beliau berselawat kepada Nabi SAW sehari 12,000 kali sehari. 12,000. Kita kalau kurang tu teruk lah. Kita kalau cinta kat seorang, kita paling banyak sebut nama dia. Nampak tak? Kalau kita cinta kepada seorang, kita akan banyak sebut nama dia. Kita cinta kat mak kita, sembang dengan orang, kita akan cerita pasal mak kita. Kalau kita cerita kita cinta kepada isteri kita, kita akan cerita ke orang, cerita pasal bini dia. Bini dia bagus, masak sedap, comel nak mampu. Semua dah keluar habis pasal bini dia. Sebab apa? Sebab dia sayang kat bini dia. Tapi sayang mak kita kat kita, sayang ayah kita kepada kita, sayang lagi Nabi kepada kita. Kerana Nabi SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita, dan dia tak lupa kita di mana-mana saja kita berada. Jadi kalau kata kita lupa, teruk sangatlah kita. Sebab tu jangan lupa berselawat kepada Nabi SAW. Ni tujuan kita buat maulid. Yang pertama untuk tajdidkan balik. Kita nak bagi ingat balik, nak kuatkan balik.
Dan ini sunnah Nabi SAW. Sunnah para sahabat. Berkumpul cerita bab Nabi. Dalam hadis Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhahu alaihi wassalam, beliau menceritakan bahawa beliau bertanya kepada bapa saudaranya sebelah mak, Hinda bin Abi Halah. Bertanya berkenaan dengan sifat Nabi SAW. Wa kana wassafa. Sayyidina Hinda bin Abi Halah ni adalah seorang yang pandai mensifatkan tentang Nabi. Kerana dia pandai tengok Nabi daripada awal sampai habis dia tengok. Daripada rambut Nabi, hidung Nabi, mulut Nabi dan sebagainya. Jadi Sayyidina Hasan kata, wa ana ashtahi an yasifa li sifatan min Nabi SAW. Jadi aku sangat seronok, aku sangat rindu untuk diceritakan berkenaan dengan sifat Nabi kepada aku. Walaupun datuk Nabi, datuk dia sendiri, tapi dia rindu kerana apa? Kerana waktu Nabi wafat, dia kecil lagi. Maksud dia pernah tengok Nabi, tapi dia terlalu rindu nak tahu lebih-lebih lanjut lagi berkenaan dengan sifat Nabi SAW dan sebagainya. Maka kata Sayyidina Hasan, aku mendiamkan diriku lama, tidak cerita kepada Sayyidina Husain. Aku diam cerita ni. Dah Sayyidina Hinda bin Abi Halah ceritakan panjang kepada aku berkenaan dengan Rasulullah. Maka aku diamkan cerita ni. Kemudian satu hari jumpa dengan Sayyidina Husain, aku saja nak tengok dia tahu tak cerita yang aku tahu. Maksud dia apa dia? Maksud dia para sahabat Nabi, cucu Nabi sendiri berlumba-lumba nak tahu lebih tentang Nabi SAW. Siapa yang banyak tahu tentang Nabi, maka orang ni yang lebih hebat. Itulah. Seronok nak tahu. Ini sifat pemuda zaman dulu. Pemuda zaman dah buat kemah. Kan? Tak payahlah duk kumpul cerita bab Nabi. Ni bid'ah Nabi tak pernah buat. Oh, seronok. Cakap tu pakai lepas ikut suka. Padahal haram tak betul pun. Tu kata kita kalau cakap biar betul. Jangan daripada cakap tak betul, baik tak payah cakap. Baik tak payah cakap, duk diam. Tu lebih baik. Kerana Nabi sebutlah hadis no. Falyaqul khayra aw yasmut. Cakap baik ataupun diam. Sebab apa? Kalau kata cakap tak betul, lebih baik duk diam. Itu lebih baik yang Nabi sebut dalam hadis. Baik. Jadi bila jumpa dengan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan pun bertanya kepada Sayyidina Husain, ada tak tahu tentang sifat Nabi? Maka Sayyidina Husain lebih tahu banyak lagi daripada Sayyidina Hasan. Bukan hak dia aja tahu, malah dia tambah lagi pula. Dan dia tanya kepada bapaknya sendiri, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi maksudnya Sayyidina Hasan kata, ingat aku seorang je tahu. Rupanya dia lebih lagi pada aku. Maka dia ceritakan macam mana Nabi dalam rumah, macam mana Nabi di luar rumah, macam mana Nabi bersama dengan orang ramai, macam mana Nabi ketika bersendirian. Maka cerita habis semua. Maka apa maksud dia? Maksudnya cerita berkenaan dengan Nabi ni sunnah pada zaman dulu ni. Jadi kita kumpul untuk cerita macam mana sikap Nabi SAW, bagaimana Nabi sebagai seorang suami, bagaimana Nabi sebagai seorang ketua negara, bagaimana Nabi sebagai seorang muda kepada orang yang tua, bagaimana Nabi sebagai tua kepada orang muda. Jadi semua kita boleh ambil manfaat. Jadi sebab tu kita kumpul hari ni nak cerita semua benda tu kalau sempat. Kalau tak sempat, kita jumpa waktu lain pula. Memang tak sempat pun. Memang nak cerita bab Nabi ni tak akan puas. Cerita kalau kita tengok cerita Melayu kerana dia. Contoh kan. Tentang dia apa, kerana dia aku tak tahu. Tapi lebih kurang tu lah. Nama apa pelakon? Pelakon dia nama apa? Adi Putra. Dan perempuan heroin nama apa? Heroin ni nama apa? Nora Danish. Aku tahu, aku pun tahu. Kena tahu benda-benda tu, pendakwah kena tahu. Kita tengok kerana dia, cuba tengok 3 kali. Kita rakam cerita tu, download cerita tu. Lepas tu kita tengok kat rumah, ulang 2 kali. Tengok dah tadi, ulang balik sekali lagi. Boring lah. Sebab kita tahu dah jalan cerita. Kita boring gila cerita ni. Tadi dah tahu dah, lepas ni mesti mak dia kena racun, pak dia mati kena santau. Semua dah cerita tu. Oi, tengok ustaz tu. Tengok kat tu lah tak tengok. Jadi maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita-cerita tu kalaupun seronok kita tengok kali pertama, 2 kali tengok boring terus. Cerita lawan Donnie Yen. No? Apa dia cerita dia? Cerita apa pula? Cerita hak Donnie Yen pelakon hak yang hebat dalam ilmu lawan-lawan ni. Kung Fu. Tengok sekali seronok. Tengok 2 kali boleh tahan. Tengok 3 kali meluat terus. Mana apa? Mengulang benda yang sama. Tapi satu je cerita yang kalau cerita pilah 800 kali pun tetap tak boring dan tidak akan rasa jemu. Cerita apa? Cerita Nabi SAW. Benda ni mujarab. Kita dah tajribah benda tersebut dari pengalaman.
Orang yang boring dengar cerita Nabi ni mesti hati dia ni masalah. Kebanyakan orang dengar cerita pasal Nabi. Kalau kata kita buat majlis maulid setiap tahun, majlis maulid cerita bab Nabi SAW. Ada orang kata boring, macam buat majlis maulid, buat majlis lain pula. Tak ada, seorang pun kata gitu. Melainkan orang yang hati dia ada penyakit. Cerita bab Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit. Naik langit pertama, kedua, ketiga, jumpa Nabi ni. Di kampung-kampung dulu orang tua-tua setiap majlis, setiap kali Isra' dan Mi'raj, seminggu cerita bab Isra' Mi'raj je. Dan ni tak ada zaman tu. Zaman lah tak ada dah. Zaman kumpul untuk cerita bab Isra' Mi'raj. Sebab tu zaman dulu dibaca kitab Isra' Mi'raj. Nah. Kenapa baca 7 hari? Hari pertama naik langit pertama. Langit pertama saja cerita Tok Guru syarah sampai 2-3 jam. Pening lebih orang kampung nak balik gitu je. Esok main pula langit kedua naik. Terus nak habis 7 langit tu. Maka mainlah 7 hari. Boleh faham? Jadi maksudnya orang dulu suka dengan benda ni. Malah tak boring. Setiap kali main musim bulan Rejab, maka akan diceritakan berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Maksud Islam ni dia ada dah. Setiap bulan ni dia ada benda penting untuk dia ingat. Kenapa? Karena benda ni lah yang akan kuatkan iman mereka untuk nak berjuang dalam jalan Allah Ta'ala. Yang tu yang patut kita kena ambil perhatian. Kita bukan kumpul saja. Bukan hanya cerita bab Nabi, seronok-seronok cerita lepas tu habis. Tak ada apa yang kita boleh ambil daripada hujung cerita. Cerita bab Nabi mesti ada benda. Sirah Nabi mesti ada benda hujung sekali. Hujung dia nak beramal dengan apa yang Nabi buat. Sebab tu isu-isu yang berlaku zaman sekarang di Malaysia, di seluruh dunia, semuanya pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Tengok balik dalam sejarah, tengok balik dalam hadis, semua Nabi dah sebut perkara tersebut. Jadi kita nak kena ambil apa? Nak kena ambil manhaj Nabi. Cara macam mana Nabi selesaikan masalah. Cara macam mana Nabi bermuamalah. Sebab tu kalau pemimpin mendengar hadis Nabi SAW, dia beramal dengan apa yang Nabi buat, sudah tentu akan jadi baik negara tersebut. Rakyat kalau ikut apa yang sahabat buat dengan Nabi SAW, sudah tentu akan jadi elok apa yang berlaku pada negara tersebut. Tapi dah pakat tak mau buat. Hukum Allah tak mau buat. Hukum Nabi semua mau pakat tinggal. Jadi sebab tu jadi masalah. Sebab tu bila pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang komplain Sayyidina Ali. Orang kata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa zaman hang ni banyak sangat huru-hara? Huru-hara cukup banyak. Berlaku fitnah di sana, perang sana sini, perang saudara dan sebagainya. Kenapa jadi gitu dia kata? Zaman Sayyidina Abu Bakar dengan zaman Sayyidina Umar tak jadi gitu kan? Maka jawab Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, dia pegang orang macam aku dia kata. Dia pegang orang macam aku, sebab tu tak jadi masalah kan? Zaman aku pegang orang macam hang ni. Dia bercakap banyak, tolong tak pun. Sebab tu jadi masalah. Faham tak? Sebab tu zaman ni makin lama makin teruk. Bukan jadi elok. Zaman kurun terbaik dah habis. Kurun pertama, kedua dan ketiga. Habis kurun tersebut, mulalah zaman-zaman bermasalah. Zaman bermasalah ni zaman sekarang. Ni penghujung zaman masalah. Akan main balik zaman nubuah. Zaman kenabian tu, manhaj nubuah tu akan kembali balik. Akan kembalinya yang disebut dalam hadis Imam Mahdi. Akan kembalinya Nabi Allah Isa AS akan turun. Maksud kiamat dah hampir dah. Jadi kalau kata kita nak selamatkan diri kita pada waktu zaman fitnah ni macam mana? Ikut sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, "Wa kunna mu'azzabina wa anta fihim." Kami tidak akan menyiksa seorang tersebut selagi mana kamu wahai Muhammad berada bersama dengan mereka. Apa maksud ayat tadi? Kata Syekh Ratib Nabulsi dalam khutbah Jumaat dia. Dia kata, "Wa ma kunna mu'azzabina wa anta fihim." Kami tidak akan menyiksa kamu selagi mana kamu wahai Muhammad berada bersama dengan mereka. Sekarang Nabi dah wafat. Kita kata macam mana Nabi nak ada bersama dengan kita? Kata para ulama, selagi mana sunnah Nabi bersama dengan kita, waktu tu kira Nabi bersama dengan kita. Jadi itu maksud yang ulama-ulama sebutkan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau cerita bab Nabi ni banyak sangat. Kita sebut tadi, kata para sahabat sangat cintakan Nabi sehingga orang kafir pun pelik. Macam mana mereka terlalu cintakan Nabi sampai sanggup kahak Nabi tak sempat sampai ke bumi lagi, dah disambut dah oleh sahabat-sahabat. Masing-masing menyapu ke badan masing-masing. Cerita ni bukan dhaif, hadis sahih. Hadis ni sahih, diceritakan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab yang lain. Bagaimana sikap para sahabat dengan Nabi SAW. Dan boleh tengok dalam kitab Fiqhus Sirah di Syekh Ramadan Al-Buti, Sa'id Ramadan Al-Buti, dalam kitab tersebut juga diceritakan berkenaan dengan bagaimana sikap para sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Sayyidina Qabbab Ibn Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana ditangkap dan dibakar belakang badan dia. Waktu dibakar belakang badan dia,
ditanya oleh golongan kufar pada ketika tersebut, kalau kata boleh, kalau kata kami gantikan tempat kamu dengan Nabi Muhammad sekarang, dengan Muhammad SAW sekarang, kamu nak tak? Kamu ambil tempat kamu balik ke Madinah, tangkap Muhammad, bawa mai dia ke sini, kita ganti tempat. Kamu nak ataupun tidak? Kata Sayyidina Khabbab ibn al-Arad, kalaulah ada duri di jalanan yang mana tempat tersebut akan dilalui oleh Nabi SAW, dan aku tahu kata Nabi akan terpijak duri tersebut, maka aku akan pijak dulu duri itu sebelum Nabi pijak. Maksudnya cinta dan sahabat kepada Nabi SAW sampai peringkat tu. Kata dia lagi, kata Sayyidina Khabbab bin Arad, aku sanggup gadaikan mak dan ayah aku berbanding dengan Nabi SAW. Kita ada keiman sampai peringkat itu. Cinta kita kepada Nabi hanya di mulut, bukan di hati kadang-kadang. Lepas tu kita kena nilai balik hati kita. Macam mana kita dengan Nabi SAW. Para sahabat, dengar? Okey, jelas betul elok. Baik. Orang Jepun kena panggil kita pergi Jepun. Senang gitu. Internet ni dah putus-putus. Bayar. Dan ni bagi duit tambah, tapi gitu. Bawa nama kata bersedar. Presiden, carilah duit, saya siap cari duit. Ya, panggil kita pergi Jepun pula. Lama dah nak pergi Jepun tu. Tapi dah mereka tak jemput nak buat macam mana kan? Baik tu. Faham jelas elok tu. Orang Jepun dengar elok. Baik. Dengar jelas elok. Okey, baik. Kita sambung balik. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok balik dalam sejarah umat, kalau tengok balik dalam sejarah Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW ni orang yang paling sanggup mengorbankan diri kerana Nabi SAW. Sayyidina Talhah, ketika mana peperangan Uhud, orang ramai semua pakat kalut, cacah merbah habis. Kerana apa? Kerana dengar satu sabotaj, kata Nabi telah wafat, Nabi telah dibunuh. Maka waktu tu golongan muslimin dalam keadaan yang gundah gulana, sedih, kerana Nabi dah wafat. Katanya dengar cerita je lah, kata Nabi wafat. Akhirnya pakat kacau bilau. Bila kacau bilau, maka Sayyidina Talhah, waktu tu Nabi memakai baju perang yang sangat berat. Baju perang Nabi, kata Syekh Yusri hafizahullah taala, satu berat je 100 kg. Satu baju Nabi pakai dua lapis 200 kg baju Nabi. Baju perang Nabi 200 kilo duk atas badan. Kita pakai baju 2-3 lapis pun dah nak terbalik dah. Ni dia pakai 200 kilo di atas badan Nabi SAW. Maka Nabi SAW sangat kuat. Pedang Nabi, kalau kita tengok dalam satu buku yang saya beli baru-baru ni, buku berkenaan dengan asar Rasul SAW, pedang Nabi yang diwarisi daripada Nabi Allah Daud AS. Nabi Daud bagi kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman bagi kepada Nabi Allah Musa AS. Bagi kepada Nabi Allah Yusha ibn Nun. Bagi kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi Isa pun dapat pedang tersebut, dan kemudian Nabi Muhammad. Pedang tadi, kata dalam cerita tersebut, dalam buku tadi, diletakkan kilogram dia, berat dia 980 kilogram. Berat pedang Nabi. Satu pedang Nabi berat dia 980 kilo. Nabi angkat sebelah tangannya. Maksudnya berat, sangat kuat. 1 tan berat dia, tapi Nabi boleh angkat sebelah tangan. Kita kalau masuk gimnasium, kalau kata pi angkat, tengok 5 kilo tu, angkat sebelah tangan, patah tangan-tangan kita. Berat, kita kata berat dah tu. Ni 980 kilo. Maksud kalau Nabi letak atas kepala, Nabi tak payah gerak lah. Nabi letak lah, utuh dua badan kita. Punya berat pedang Nabi SAW. Nabi kuat. Sayyidina Talhah, waktu dah Nabi nak naik atas batu, Nabi tak larat naik sebab batu tu besar. Maka Nabi nak panjat tak boleh, kalau terlalu berat baju Nabi SAW. Maka Sayyidina Talhah jadi tangga. Maka Nabi pijak di belakang Sayyidina Talhah, Nabi naik di atas batu tersebut, dan kemudian Nabi mengumumkan bahawa dia masih lagi hidup. Baginda masih lagi hidup. Maka orang naik semangat balik ketika tersebut. Maka Nabi kata kepada Sayyidina Talhah, wajabat Talhah. Para ulama tafsir banyak berkenaan wajabat Talhah. Maksudnya kata ulama yang kuatnya, wajabat lakal jannah ya Talhah. Wahai Talhah, wajib bagi kamu bagi dapat syurga.
Wajib bagi kamu untuk dapat syurga. Karena apa? Karena dengan sebab kamu telah selamatkan satu kacau bilau yang sangat besar dalam peperangan. Kalau tidak, lagi teruk. Maka ketika tu semua pakat seronok, dan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hari Uhud ni kami katakan dia hari Talhah, bukan hari kami. Kerana Nabi terlalu memuji Sayyidina Talhah pada hari tersebut kerana perbuatan yang dia lakukan. Sayyidina Talhah dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh anak bini dia bila balik ke Madinah Al-Munawwarah, belakang badan